Assalamualaikum semua. Hari ni aku nak share pasal homestay yang aku duduk baru-baru ni dekat Balok, Kuantan. Homestay ni nama Casa Delisia dekat Balok, Kuantan. Mula-mula masuk pun aku dah memang suka sangat. Korang tengok kolam dia memang luas. Ada tempat untuk OOTD, lepas tu anak korang boleh grounding, ada pasir pantai, rumput tiruan ni. Memang luas, korang nak buat event memang sesuai sangat-sangat. Dekat area belakang tu pula ada tempat makan, nak boleh lepak-lepak dengan kawan-kawan semua, dengan family. Lepas tu kat sini dia ada sediakan juga pelampung budak-budak, water gun. Tak payah bawa dari rumah pun boleh. Ni kita dah nak masuk area rumah ni, ruang tamu dia. Cantik guys. Crib untuk baby pun ada. Jom kita nak tengok bilik-bilik yang ada kat dalam rumah ni. Okey, bilik first, bilik master ni ada 2 queen. Tengok memang luas, memang luas. Jom kita tengok bilik air dia. Okey, ni bilik air dia lengkap dengan water heater, ada sabun semua. Okey, ni bilik nombor 2, ada 1 katil queen. Okey, next bilik nombor 3 ni, bilik ni sesuai untuk ada anak ramai. Dia ada 2 queen, lepas tu tingkat atas tu boleh kalau ada budak nak tidur juga. So boleh muat 5 orang dalam bilik nombor 3 ni. Ruang makan dia sangat estetik. Korang tengok owner ni hias memang cantik. Balkoni ni boleh buka Korang boleh terus keluar nak mandi kolam. Okey, yang ni bilik nombor 4, ada 1 queen. Bilik yang ni memang sebelah dapur. Dapur dia memang nice. Barang kelengkapan memang banyak. Tak mandi baby pun ada. So yang bawa baby jangan risau, okey? Okey, ni bilik air nombor 2. Dia ada 2 bilik air kat sini. So petang ni kita orang ada celebrate birthday anak buah aku dekat sini. Tengok budak-budak pun seronok main kat sini. Happy birthday Hasha Juwita.